Allah, aku nazar kerana-Mu ya Allah, kalau aku berjaya dapat pekerjaan ini, aku nazar sembelih seekor lembu makan kau orang. Okey. Nanti dia pun dapat kerja, wajib sembelih seekor lembu. Walaupun lembu kecil, besar kucing lembu dia cukup. Baik. Bila dia sembelih dah, kerana dia menazar sembelih lembu, sembelih kambing, dia boleh makan tak? Jawabnya haram makan. Walaupun sedikit. Kata ulama, kalau dia makan salah lah. Dia tak erti, tak belajar, tak ngaji, tak dengar, dia pergi makan, maka wajib ganti. Hak ganti tu tak payah 11 ekor, dia beli je. Banyak mana makan? Dia makan dalam setapak tangan setengah kilo contoh. Wajib beli setengah kilo dan ganti beri ke orang miskin. Kenapa? Kerana tuang nazar haram makan. Yang boleh makan ialah orang yang dia tak wajib nafkah. Maka kalau kita ada bini, wajib tak kita nafkah bini kita? Wajib. Bini tak boleh makan. Kalau kita ada 3 orang anak, kita wajib beri nafkah 3 orang ni. 3 beradik ni tak boleh makan. Mak ayah kita orang senang, kita tak wajib beri nafkah, dia boleh makan. Adik-beradik kita orang senang, bukan orang miskin, kita tak beri nafkah adik-beradik, adik-beradik boleh makan.